Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni kita akan pergi ke Kota Yang Mulia. By the way, Haikal tak ada guys sebab Haikal balik kampung dia sendiri. Dekat Kota Yang Mulia tu ada TDT. TDT ajaklah nak raya korban tahun ni dekat kota dia. Jadi tanpa membuangkan masa, let's go. Hai, terima kasih kerana memilih Bus Travelling. Untuk maklumat, stesen seterusnya adalah Kota Yang Mulia. Hello, thank you for choose Bus Travelling. For your information, that station is Kota Yang Mulia. Alhamdulillah, akhirnya dah tiba pun dekat Kota Yang Mulia. Jom korang, kita pergi keluar. Ramai orang dah tunggu tu, terutamanya TDT. Selamat datang di Kota Yang Mulia. Saya akan menunjuk rumah anda. Sila sini. Terima kasih TDT, sampai siapkan rumah lagi. Terima kasih tau, susah-susah je. Sama-sama. Pergilah letak barang dulu. Ye, kata saya nak tidur lah, boy. Ye, tidur. Ai, korang nak tengok ke tak nak calon lembu bakal kena sembelih untuk hari raya haji korban tahun ni? Tak apalah, kami mau tidur. Kita gila sia. Okey. Oh my god. TDT, jurus apa yang awak pakai yang boleh terbang dari langit? Itu keajaiban. Keajaiban? Oh, by the way, ini ke lembu yang kita akan sembelih esok? Ya. Yeah. Oh, sihat-sihat je dia. Okey, bagus je calon lembu. Ha? Susu. Awak angkat susu guna jurus keajaiban? Ya, saya nak bagi dia minum susu. Okey, kita jumpa esok. Akhirnya hari korban tiba. Selamat tinggal maklumat indah dekat sana. Nah ya adik manis. Terima kasih abang handsome. Sama-sama.